sembahyang Jumaat. Seterusnya tuan-tuan dan puan ahli Jumaat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur pada malam ini kita dapat bersama-sama datang jadi Imam tadi kemok buka puasa. Kita ada iftar, kemudian seterusnya ada yang berehat, kemudian kita sembahyang Isya berjemaah, dan insya-Allah lepas ini selepas sedikit tazkirah kita akan sembahyang tarawih secara berjemaah. Semua ini semata-mata tuan-tuan berlaku atas iman dan ihsan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa pergi bazar Ramadan ini? Ini bukan kami ada buat satu projek bukan saya buat, kementerian beliau nasukan. Saya cuma pergi tolong tengok raihkan adik-adik kita pelajar-pelajar UDL untuk kulim ni anak-anak kita UDL yang terlibat sebagai volunteer. So tadi hari ini kita ada cover 4 bazar Ramadan, satunya Kelang Lama, satunya di Kelang Lama, Taman Selasih, dan ada 2 lagi saya tak pasti saya ingat kan. Apa tujuan dari tuan? Dia atas nama My Food Safe. Projek ini dah berjalan 3 tahun. Dan kesimpulan secara umum dia kata tiap-tiap tahun bila dia buat tu, kesimpulannya bertan makanan dibuang selepas maghrib, dia tak boleh jual kan? Jadi My Food Safe ni apa dia buat? Macam contoh tadi kita bagi edaran kepada kemah-kemah yang menjual makanan, habis maghrib yang tak boleh jual hantar situ timbang, kita akan timbang budak timbang dengan media timbang. Bagus tadi semayang kita semayang situ tadi tepi gerai timbang, dan kemudian malam ni insyaAllah akan dihantarkan mungkin ke UDL ataupun ke Politeknik. Mana habis lah habis setelah usaha dibuat, tapi dia akan pergi 3 hari ya. Yang hari-hari lain tuan-tuan, maka mungkinlah makanan itu akan terbuang, terbazir dan sebagainya. Kalau tuan-tuan dan puan kita tengok di rumah kita pun kadang kita terbazirkan makanan. Sebab masa kita beli itu kita lepak. Bila lepak tu semua tengok kenal merah, kuning, hijau semua warna tu, itu kita beli. So it defeat the purpose, tidak mencapai maksud puasa yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua kita bertakwa. So marilah hari ini dah 18. Ya 18 episod dah 19 kita berpuasa. Dan tuan kalau ikut maksud satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 10 hari yang pertama adalah rahmah. Kita ada 10 hari yang kedua. 10 hari yang kedua adalah maghfirah, keampunan. Dan insya-Allah 10 hari yang berikutnya yang ketiga adalah pembebasan daripada api neraka jahanam. Itu besarnya 5 rahmat barakah yang Allah SWT berikan kepada kita insya-Allah. Untuk apa? Last kali Allah sebut la'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. So mari kita dalam masa yang singkat ni saya nak sebut pasal kebetulan kaum ibu ada walaupun saya dah sebut dalam tazkirah berlepas, saya nak sebut juga pada malam ni insya-Allah ulang sekali lagi tentang 3 malam istimewa pada bulan Ramadan. Orang kata macam mana dia main 3 malam, ustaz kata 1 malam kan? Jadi saya nak sebut 3 malam. Malam yang pertama, malam ni insya-Allah adalah malam nuzul Al-Quran. Malam nuzul Al-Quran. Ada riwayat yang mengatakan malaikat Jibril alaihissalam datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam kali pertama tu waktu maghrib 17 Ramadan. Dia ada khilaf. Baru ni ada seorang ustaz yang kata mana pula nuzul Quran 17? Sebab Allah sebut dalam Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dan Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni dalam malam-malam ganjil 20 hari yang terakhir. Jadi tuan-tuan, malam ni kita jangan berbincang, jangan bergaduh. Betul ke malam nuzul Quran? Betul ke malam Lailatul Qadar? Mana 10 malam yang terakhir. Tak apa, itu dia ulama yang kupas. Jadi kita pegang pada hari ini, kita dah belajar, kita tunggu Quran, kita malam 17 adalah malam nuzul Al-Quran. Syahrul Ramadan fi zilafil Quran, munzilafil Quran. Allah turunkan Quran. Allah turunkan Quran itu apa tuan-tuan? Perempuan itu apa? Hudan linnas.
untuk pimpin manusia. Untuk pimpin manusia. Dan Al-Huda wal Furqan, dalam ayat tu Allah sebut Al-Huda wal Furqan, untuk jadi pimpinan, panduan, untuk berikan kepada kita besok boleh bezakan mana betul, mana yang tak betul. Tuan-tuan, hari ini kita jalan teknologi, kita tak boleh tinggal teknologi kan. ChatGPT, ada seorang minum ni, seorang perempuan, saya tak pasti dia Islam atau tidak. Dan ada orang kata dia belum masuk Islam, tapi dia suka berbicara dengan ChatGPT. Dan dia buat YouTube dia mungkin konten. Okey, tak puas cerita lah dia Islam atau tidak, tak apa. Tapi konten dia tanya, ChatGPT, can you make one ayat from the Quran? ChatGPT jawab, no, I cannot make. Why? Awak tak boleh buat satu ayat dari Quran. ChatGPT jawab, dia kata sebab Quran itu bukan daripada manusia. It is from God. Mana hang tahu? Oh, dia tanya ChatGPT tu. ChatGPT jawab, ChatGPT jawab, dia kata Muhammad cannot read, Muhammad cannot write. Kita kata Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW ini tak boleh baca, tak boleh tulis, tapi boleh mengeluarkan ataupun boleh menurunkan ayat yang mananya bukan daripada Nabi SAW, tapi daripada langit. Dan berhati-hati, terutama anak-anak muda kita, baru ni keluar fatwa, kita tidak boleh mensandarkan hukum pada ChatGPT, tak boleh. Kan tanya hukum, tanya apa, dia jawab lah. Tapi hukum kita kena tanya pada ustaz, pada ulama, pada mursyid, pada tu guru itu dari segi hukum. Tapi ini cuma ulama kata dari segi kita mengambil pengajaran daripada apa yang ChatGPT jawab. Kan dia tanya, can you write one ayat from the Bible? ChatGPT kata yes. Dia kata, why you cannot write the Quran? Hang tak boleh tulis ya Quran. Terus siapa hang kata boleh tulis Bible? Dia kata sebab Bible ni manusia ubah. Jadi tuan-tuan, kalau kita melihat kepada teknologi terkini, mungkinlah ada panduan-panduan kita boleh tengok daripada itu, insyaAllah. Jadi malam yang pertama yang saya sebut ni malam nuzul Al-Quran. Dan yang khilaf tu kita jangan tengoklah sama ada betul 17 Ramadan ataupun malam Lailatul Qadar. Itu biar ustaz yang kupas. Baik, malam yang kedua, kita ada 10 minit kan. Malam yang kedua tuan-tuan adalah malam Lailatul Qadar. Kan ayat tadi yang ustaz baca kan, insya-Allah Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Kan lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tu? 1000 bulan ni kita tak pasal 83 tahun 4 bulan. 83 tahun tambah 4 bulan cukup 1000 bulan. Dan kisahnya kerana sahabat-sahabat ni dia cemburu. Sahabat ni dia ada sifat dengki. Dengki kita dengki dunia, sahabat dengki akhirat. Jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, umat dulu mereka hidup 800 tahun. Mereka hidup 800 tahun, kami hidup 80 tahun. Jadi macam mana kami nak lawan dengan pahala mereka? Nabi tak jawab. Turun ayat Quran, tuan-tuan. Allah cerita satu malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Memanglah Allah nak turun ayat tu, tapi kadang Allah jalankan kehidupan manusia ni nak menjadikan asbabun nuzul. Pasal apa turun ayat Quran tu? Sebab sahabat-sahabat cemburu dengki orang dulu-dulu hidup lama, hidup dalam aman. Mereka pun dengki. Kan? Jadi tuan-tuan, Nabi naik langit jumpa Allah, turun dengan semayang, turun naik jumpa Nabi Musa. Dan sekali turun, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, berapa semayang itu hari? Nabi kata 5, aku ambil 5 ya. Kan, mula Allah bagi 50. Kan, Nabi Musa suruh naik turun tinggal 5. Loh, kata sahabat-sahabat Nabi SAW, awak tak ambil 50. Sahabat tanya, awak tak ambil 50. Kita nanti kita syurujuk ambil 50 mampu. Dan tu, besok kita dengan sahabat Nabi SAW. Tak apa, insyaAllah 1000 bulan ni 83 tahun 4 bulan. Cuba kita tengok. Ada pokok sujud. Dia kata malam Lailatul Qadar pokok sujud. Jenuh lah nak tunggu pokok sujud. Tak payah. Tak payah kita pilih rasa yang tahu. Seorang sahabat kata, biar aku rasa yang tahu pada malam itu manis. Dan malam itu adalah malam 23 Ramadan. Malam Lailatul Qadar dia berdoa, tuan. Kalau kita ada sunnah wal jemaah, kita kata malam 10 malam terakhir, 10 malam terakhir malam ganjil. Tak payah. Ustaz tak payah tengok tu malam ni tak sujud pun, dululah. Tak payah kan? Tiap-tiap malam, bukan dekat 10 malam terakhir. Kalau boleh tuan-tuan, tiap-tiap malam Ramadan kita penuhkan dengan amal yang biasa. Kan?
dengan maghrib. Maghrib dah masuk malam. Kalau yang teruskan maghrib dah masuk malam. Maghrib itu sembahyang lima. Kan? Maghrib dah sembahyang lima. Lepas itu sembahyang sunat, lepas itu rehat sah, sembahyang Isya, lepas itu sembahyang tarawih, lepas sembahyang tarawih sembahyang witir, lepas witir buatlah sembahyang sunat lain, lepas itu buat tahajud sikit sebelum esok sampai waktu esok. Kan? Kemudian kita main masjid pukul dah tabung sini, kalau orang jadi masjid lah pukul dah tabung, tak boleh pukul 50 pun 10, tak boleh pukul 10 pun RM1 pun tak apa. Kan? Tapi tiap-tiap malam kita pukul, mana kita dah dapat pahala sedekah, kita dah dapat pahala solat, kita dapat pahala apa? Zikir, malam tu zikir banyak tiap-tiap malam, terutamanya 10 malam terakhir. Jadi dapat tak Lailatul Qadar? Dapat. Kalau orang tanya malam bila Lailatul Qadar? Tak tahu, ni duk keli dah. Keli baru ni lah masak. Dia kata kalau puasa hari Ahad atau pada jatuh pada sekian-sekian ni, kita kira keli orang Melayu. Tak payah keli, ulama kata tiap-tiap malam kita buat. Kita buat benda tadi, buat semayang, buat baca Quran, buat zikir, buat tadarus, buat tadabbur. Jadi sepanjang malam tu tuan-tuan, insya-Allah salah satu malam tu pasti malam Lailatul Qadar. Tak payah keli. Insya-Allah. Kita puasa berapa jam tuan? 13 jam. Cek bawah ni kita cek bawah ni. Tahun ni lebih kurang lah. Yang paling lama 19 jam. Belah-belah Sweden, belah Thailand, belah Skandinavia, tuan-tuan 20 jam. 20 jam puasa. So dia ada 4 jam, nak buat benda tu 4 jam. Malam Lailatul Qadar dia pendek. Dia kena buat apa? Dia kena sembahyang maghrib, dia kena buka puasa, sembahyang maghrib, sembahyang Isya, sembahyang tarawih, rehat sah, tadarus, nak zikir, nak apa, nak buat sembahyang taubat, nak buat tahajud sampai esok 4 jam. Oh, syukur alhamdulillah ya Allah. Kata kami di Malaysia adalah lebih kurang 10 jam. Malam tu 10 jam. Tuan-tuan insya-Allah malam kedua ni malam Lailatul Qadar. Boleh insya-Allah. Yang ketiga ni insya-Allah mungkin minta kaum ibu bagi perhatian sikitlah. Kaum ibu terutamanya lah malam yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut malam Lailatul Jaizah. Jadi malam akhir Ramadan. Kan? Kalau terjemahnya dia kata kita kata pembuh. Kan? Kita pergi universiti ada pembuh kan. Ni Allah SWT Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut malam Lailatul Jaizah, malam bagi hadiah. Malam bagi hadiah. Malam tu kita ronggeng. Sebulan tu sampai. Dia lepas 15 hari boleh pasang lagi wayar. Malaysia punya peraturan lepas 15 hari pun dia boleh pasang lagi wayar. Orang kena amat jahil dah semua tu. Ni malam raya tu tunggu esok tu nak konsert dah. Pasal apa? Sebulan dah bercuti. Jadi tuan-tuan, maksud hadis Nabi SAW, sesiapa yang menjaga malam, Nabi sebut 2 malam, siapa yang menjaga malam Aidil-Adha dan malam Aidilfitri dan malam Aidil-Adha, hati-hati tak akan mati bila hati-hati manusia mati. Yang ulama tafsir kata hati mati ni apa? Luputlah daripada cinta Allah, luput cinta akhirat, luput cinta agama. Tak ada lah kasih sayang Allah, Rasul, sunnah Nabi, semua tak ada dalam hati. Pasal apa? Hati dia mati. Hati dia mati. Dunia semata-mata cinta pada dunia dan sebagainya, sibuk dan sebagainya. Jadi marilah insya-Allah tuan-tuan dalam masa yang singkat, ada lagi 15 hari kita kalau main bola kita halftime. Kan? Ni dah 18 lebih dah halftime ni. Separuh lagi. So the last leg. Kalau dulu lawan lari kan. Saya dulu wakil negeri lawan lari di Kuala Lumpur. Dia kata the last straight. Last straight tu tak tahulah nak menentukan kita menang atau kalah. So marilah kita ibarat the last straight. Ada lagi 10-12 hari lagi. Ya Allah, kau pimpinlah kami, ya Allah, kau pimpin puasa kami benar-benar menjadi puasa yang bawa kita kepada la'allakum tattaqun. Bukan dekat puasa makan minum, bukan dekat puasa syahwat, bukan dekat puasa tu sahaja, tapi puasa mata, telinga, mulut, tangan, kaki. Kan? Berhenti dah membawa di puasa. Kalau boleh buat tu ya. Tapi kau-kaunya pula puasa berhenti sah. Kan? Kurangkan usaha kendali. Banyakkan baca Quran, banyakkan zikir, banyakkan selawat. Kan? Banyak apa ni? Kita memuji Allah sebut 4 perkara, Nabi sebut 4 perkara. Banyakkan bersyahadah, banyak beristighfar, banyak minta syurga dan banyak minta bebas ataupun jauh daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Marilah tuan-tuan insya-Allah, kita syukur tak
apa ni? Kita dapat video hari Ramadan pertama anak-anak Palestin buka puasa sepenuh. Dan saya tengok dalam tu grup yang volunteer bagi makan tu bukan mesti orang Islam je, orang bukan Islam ramai. Orang bukan Islam ramai atas dasar dimensi kemanusiaan. Pinu jamu makan anak Palestin bukan. 400 hari mereka kena kepung, mereka kena pok, mereka kena siksa, bunuh dan sebagainya. Maka Allah SWT bagi sedikit kelonggaran. Maka tahun ni ada apa dia panggil ceasefire kan, ada ceasefire dan sekejap untuk semuanya boleh berpuasa. Hari pertama Ramadan tahun ni, maka mereka dah boleh berbuka puasa. Seronok tengok anak-anak tu makan. Kenapa? Inilah setelah beberapa hari dan 4 hari mereka tak dapat makanan yang sempurna. Maka hari ni mereka boleh berpuasa, mereka boleh iftar, mereka boleh bersahur dan lain-lain. Dan pada malam tarawih yang pertama, kedua, gambar tu saya ambil tengok dari internet kan, dah 50,000 orang sembahyang di Masjid Al-Aqsa. 50,000 juga. Israel baru ni keluarkan jahat, Israel yang paling jahat manusia tak ada. Dia keluarkan kenyataan sedang pertimbangkan untuk buat kota. Berapa orang boleh main sembahyang, berapa orang boleh main ibadat, ini jahat. Dan sedangkan malam pertama setelah terbuka sikit ceasefire tu tuan, maka malam pertama Ramadan baru ni 2 minggu lepas 55 yang orang. Ada satu lagi artikel dia kata 70,000 dia kata. Ini saya ambil yang rendah sikit lah. Tak kira orang kita murung kan. Dia kata 50,000 orang semayang di Masjid Al-Aqsa. Ni jiwa yang hebat. Askar ni dia kira nak tembak jahat saya ni, tapi dia main Allah Akbar. Mereka hanya takut dengan Allah. Sebab tu masuk pindah kepada Madinah. Ni bumi kami biarlah susahnya dalam bumi ni. Ni tanah kami biar macam mana pun menderita merana pun, ini tanah dia, bumi dia. Maka dia tak akan pindah. Walaupun orang tawarkan rumah ke banglo ke apa, dia nanda dia bagi kau taubat, dia tak. Jiwa mereka jiwa yang hebat. Syukur Allah tak uji kita macam tu. Jangan balik mana ni doa untuk makbul. Jangan doa ya Allah ujilah kami ujian Palestin, kena saya. Takut kita mengikut, kita takut kita tak mampu untuk tahan. So setakat syukurlah yang Allah uji kita benda yang mungkin kita mampu. Alhamdulillah. Kadang makan pasti di pasar Ramadan, apa ditawak sikit aja kan, orang jual dia pun bukan. Kalau ditawak kadang-kadang silap dan sebagainya. Memang itu tampak orang. Mama tu juga makan, dia tampak dia kena angkat besar. Kadang-kadang budak Cina. Ada jadi rekruat polis. Adik ipar saya, isteri saya Chinese. Adik ipar saya itu di Terengganu. Beberapa tahun lalu, orang suruh satu kedai tengah makan, dia pun tengah makan. Orang masjid pada dia lah. Muah bawa naik kereta polis black apa yang terang tu lah, naik, dia pun naik. Polis tak tanya ada IC, apa pejabat agama pun tak tanya IC, naik tu semua, dia pun naik. Sampai bila polis cek IC ni, hang Cina awak hantar abang tadi, dia kata tak orang tanya. Dia muka lebih ke orang Melayu, orang Cina Terengganu dia tuan, insya-Allah. Even kalau kita belum kata, kalau kita jumpa orang Islam makan secara tersembunyi, kami keramat tabligh kita buat ziarah rapi, dia tengah makan dalam rumah kita, tak kita apa, dia makan tempat dia tersembunyi juga dengan Tuhan. Bukan aja kita nak kuih dia kata, weh hang tak puasa, tunggu hang. Ini tampak juga tu insya-Allah. Semoga insya-Allah Allah Taala berikan kepada kita niat untuk kita buktikan akhlak yang baik. Sebab tu ada tempat dia buka puasa ramai-ramai. Dia Rostak apa ni, dia buat di dataran. Di dataran, buka puasa orang Cina boleh main, orang Islam boleh main gedung tu. Masa tu peranan dakwah kita boleh main. Ni kami tunggu waktu maghrib, buka puasa dia bukan tahu. Kita tunggu waktu maghrib buka puasa. Allah puasa dari subuh sampai maghrib, kenapa kita puasa masa tu sampai dia keadaan tenang, kami kita boleh sampaikan dakwah. Mungkin hari ni dia tak masuk Islam. Mungkin 10 tahun lagi dia teringat dia masuk Islam, wallah alam. Cakap dia sedikit mungkin berikan kesan pada dia untuk satu masa nanti Allah campurkan hidayah dalam hati dia. Dan insya-Allah kita setakat tu insya-Allah semua kita niatlah. Tiap malam kan ada tazkirah tiap malam. Jadi dengan tazkirah Ustaz bagi saya pun start kita dalam tazkirah yang diberikan perkongsian itu supaya menjadi
menjadi apa? Pimpinan panduan untuk kita memperbaikinya. Bahawa ni tajuk kita apa? Saya ingat tajuk kita Ikigai. Malam Ustaz saya nampak Ustaz tanya saya Ikigai apa? Saya kata Ustaz kena main dengan. Alhamdulillah. Malam tu kita kongsi pasal Ikigai masa Jepun. Ikigai Ramadan. Tajuk Jepun. Dan Jepun pun Islam juga kan? InsyaAllah semoga memberikan manfaat pada saya pada tuan-tuan insyaAllah. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan tasbih Al-Qur'an dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa